Hai guys, hari ni aku nak review movie Korean anime bertajuk Your Letter. Movie ni aku tertarik pada mulanya tajuk sahaja. Dan bila aku tengok trailer, memang menarik. Dan bila aku tengok movie dia, seriously sangat-sangat heartwarming dan nampak sedih sebenarnya. Aku boleh katakan cerita ni sangat-sangat sedih. Dan storyline dia hanya watak perempuan tu, Sori tu dia berpindah ke sekolah baru selepas kes dia dibuli di sekolah lama di Seoul. Jadi dia berpindah tu adalah tempat dia membesar sebenarnya. Jadi selepas dia pindah ke tempat asal dia dan dia bersekolah di situ, so bila dia duduk di meja dia, waktu itulah dia terjumpa surat tu. Jadi itulah tajuk dia, Your Letter. So di situlah, dengan surat itulah dia akan berjumpa dengan seorang lagi watak lelaki yang pada mulanya dia sangkakan orang yang hantar surat tu. Dan lelaki yang dijumpa disebabkan surat tu pun ada kaitan dengan tuan punya surat yang dijumpa di bawah meja tu. Dan di situlah bermula misi dia mencari surat yang disorokkan oleh owner tu sendiri. Dan setiap surat tu dia akan bagi tahu clue dekat mana dia sorok dan simpan surat tu. Jadi cerita ni based on buku. Dan bagi aku konsep dia sangat-sangat menarik. Walaupun dia anime, dia punya, kalau korang tengok dia punya color grade dia punya grafik dia sangat-sangat cantik. Aku boleh katakan korang akan enjoy the whole story 1 jam 37 minit. So korang akan rasa berbaloi lah layan cerita ni. And aku pun first time sebenarnya layan anime Korea. Sebenarnya aku jarang sangat layan cerita anime ni, kan. Jadi bila tertarik nak tengok Your Letter, so bila tengok tu, aku boleh katakan di pertengahan tu ada part sedih. Dia ada part sedih dan last kali bukan korang setakat sedih saja, korang akan rasa happy. Di akhir adalah happy ending, kan. Dan anime Korea, kalau korang tengok konsep cerita Korea, diorang ni banyak main dengan flashback. Bila flashback sinonim dengan imbau kembali. Jadi diorang banyak main kenangan, memori waktu diorang bersama dulu. Tak kiralah dalam apa-apa hubungan pun, cinta, keluarga, persahabatan. Jadi yang ini diorang fokus adalah friendship. Jadi memandangkan watak Sori tu pun dulu di sekolah lama dia di bandar Seoul tu pun dia selalu dibuli. Jadi bila dia dah balik ke bandar asal dia dan dia bersekolah di situ, so dia masih lagi trauma. Jadi kawan-kawan di situ memainkan peranan lah, kan, untuk layan dia dengan baik. Jadi secara tak langsung trauma dia tu pulih lah sedikit demi sedikit. Dan surat tu jugalah membuatkan dia rasa ingin tahu siapa penghantar sebenarnya, siapa di sebalik penghantar surat tu. Jadi di ending barulah tahu yang owner surat tu berkait dengan diri dia juga. Berkait macam mana, itu korang kena tengok sendirilah. Cuma aku boleh katakan cerita ni berbaloi untuk korang yang suka cerita heartwarming dan cerita yang memfokuskan tentang persahabatan. Cinta dia tak ada. Last kali tu baru ada ditunjuk.
itu pun tak sekejap sangat momen tu. Sebab dia nak cari dan nak jumpa sangat siapa yang letak surat tu di bawah meja dia. Jadi di hujung tu akan bagi tahulah keseluruhan ke semua siapa yang letak dan siapa pemilik surat tu semua. Itu korang kena tengok. Sebab bila korang tengok, korang boleh dapat rasa dia punya value dalam cerita tu. Jadi bagi aku menarik lah. Idea dia menarik. Menarik yang diletak surat tu. Dan last kali baru tahu siapa yang letak surat tu. Jadi korang kena tengok sendiri. Aku sangat-sangat recommend. Dan memandangkan cerita ni, aku tengok pada hari yang sama dengan No Other's Choice. Aku tak boleh nak compare antara dua cerita tu. Sebab satu anime dan satu dark comedy. Dan kalau korang nak pilih antara dua tu, pada yang kurang gemar dark comedy, aku sarankan Your Letter lah, anime Korea ni. Kalau korang tanya aku, tapi untuk korang yang nak tengok, itu atas preference masing-masing lah kan. Tapi bagi aku Your Letter is better lagi lah kan. Cuma pada yang suka No Other's Choice, boleh proceed tengok lah kalau korang suka genre macam tu. Dan untuk Your Letter, sangat-sangat aku rasa macam 1 jam 37 minit tu bagi aku sangat-sangat tak puas kan. Story, tapi 1 jam 37 minit tu dia sebenarnya cukup. Kalau drag terlalu panjang pun takut bosan. Jadi sepanjang dia cari surat tu, termasuk dengan kawan lelaki dia tu, menarik lah kan. Dia menarik, dia semuanya berkaitan. Dia adalah konflik. Dalam tu ada tunjuk konflik dalam sekolah juga. Korang boleh tengok. Tapi simple tapi bagi dia secara tak langsung dia bagi impact kepada storyline dia juga. Jadi aku sangat-sangat recommend pada yang untuk tengok cerita Your Letter anime Korea ni. Jadi pada yang dah tengok, apa kata korang? Korang suka ke, atau korang rasa nak lebih lagi, ataupun cukup rencah dia selama 1 jam 37 minit tu? So, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku review movie yang akan datang. Bye!